Estonia. Kongres UNPO bahawa wakil daripada negara dan bangsa UNPO dan anggota organisasi dunia sudah menimba bersama-sama berjumpa berjuang tujuan kemerdekaan. UNPO dibina berjuang pada kemerdekaan kerana macam baru tadi itu harus berbicara penjajah awal dan penjajah konferensi ini waktu sudah dibina oleh tadi barang merdeka dan ini membantukan walaupun dijaga Soviet Union Khartoum dimerdekakan dan macam diuraikan itu kita harap Estonia akan berakhir generasi. Jadi kita dulu buat Estonia dan berakhir oleh negara-negara. Dia orang mantap hidup tentang konsep soalnya tapi hanya sebab berakhir Estonia oleh negara. Yang pun nanti Estonia dia asal. Saya harap Estonia akan jadi asal budaya batas. Now I will explain in English. My name is Dr. Hassan Diki. I am President of Aceh Sumatra National Coalition. I will tell you to attend the UNPO meeting. In this meeting, we discuss the transport of population which has been done by the colonial countries. UNPO is an organization of countries which are not members of the United Nations. UNPO has been created